Sekarang saya berada di Pasar Awam Sekincan, Selangor. Jom kita tengok ikan-ikan segar kat sini. Ikan nyok-nyok tak ada. Tu ikan gelama Ni gelama samgek, pesanan. Biasa orang buat ikan kering kan? Buat ikan kering kan gelama kan? Ikan kering. Nak beli ikan bawal emas lah. Saya suka bakar ikan bawal emas. Berapa ekor? Cuba abang tengok dia punya insang. Ini tak ada insang pun. Warna pun tak jatuh lagi. Ni ikan ni apa tu ambil kat mana ni? Ikan ni ikan Merah-merah. jeti mana ni? Ini dia macam cakap dia sangkar laut. Sangkar laut. Pulau ketam dia banyak. Dia Insang sangkar merah laut. abang. Merah. Saya tunjuk insang dia. Tengok insang dia pun dah tahu fresh. Mata berkilat. Boleh potongkan sekali. Boleh. Nak beli? Sotong, ini kecil sikit. Kalau angka ambil kilo 17 saja. Ini sotong apa bos? Sotong katak. Kerisi sekilo 15. Warna pun tak jatuh. Lawa-lawa. Lawa-lawa lagi Okey. Merah kuning. 3 ekor. Ikan pelaling fresh macam ni sedap goreng celup tepung. Ikan pelaling ni berapa sekilo? 10. Oh, RM10 Yang lemak punya. Yang lemak punya? Ya betul, yang lemak punya. Oh, okey. Goreng celup tepung pun sedap ni. Asyik pencahaya. Oh, ni yang baru punya turun. Ni ambil dari jeti mana? Sungai besar. Sungai besar. Berapa kilo kan? 2 kilo sekali atau Ni kerisi sekilo RM8. Ini sungai besar, sini punya tak ada kan? Sini punya pun tak boleh turun. Biasa punya, tak macam segar. Ini ikan apa? Ini ikan wat. Oh, ikan bawal kekek. Berapa kakak? Berapa? Ni tak ada tulis ikan apa. Ini ikan apa? Salangin moi. Senangin. Oh, ni ikan mayong RM8. Dia orang kecil dah besar tapi tak bagian mahal dia kata. Jeti mana dapat ikan mayong? Bos, jeti mana datang? Sini. Jeti Sekincan. Ya. Memang sekincang. Buat asam pedas sedap ni. Kecil rasa boleh. 2 kilo sebelah. 3 biar lah. 2 kilo 3 biar lah. 2 kilo. 3 biar lah. Okey, ikan segar-segar kat sini. Murah yang ni. 2 kilo 11. Oh, goreng celup tepung. Ikan pelaling. Tengok bang. Segar tak? Tengok insang dia. Okey lah. Merah-merah. Tengok pun tahu mata. Okey, cantik punya turun. Okey. Nak bagi cepat habis. Nak? Lagi beri salah. Habis. 2 kilo sebelah. 2 kilo sebelah. Okey, 2 kilo 11. Beli. Ikan segar. Okey, cantik, Cun. 1 kilo ah? 2 kilo sebelah. Cantik. Ikan tuna sekilo RM12. Ikan cencaru besar sekilo RM10. Udang berapa sekilo? 5. Udang 35. Sotong? Dengan 50. Udang lipan satu bekas RM5. Udang ni bubu Udang bubu. Bukan jaring. Tak tarik tu. Saya tak pernah makan udang lipan. Kalau nak makan
Siput duri ni jarang saya jumpa kat pasar. Tapi kat sini ada. Siapa nak beli bolehlah datang sini. Ni siput duri, tak pernah rasa, tak pernah makan. Siput unam. Udang lipan. Siput duri, kilo RM10. Tu pinggan-pinggan 10 sotong. Banyak cantik oh. Jangan besar, jangan besar. RM10 tengok, RM10. Wah, jenah. Berapa sekilo? 30. Oh, RM30 sekilo. Oh, bawal sekilo 18. Tapi nak dekat habis dah, tinggal seekor je. Bawal sekilo berapa? 25 kak. Yang tu? Seekor 18. Ikan susu tapi banyak tulang. Ini ikan apa? Tilapia hitam. Tilapia hitam. Kan? Ikan gelama RM25. Udang satu pinggan. Ada RM12, ada RM20. Kan ambil. Ini kan ambil. Hah? Makan sini. Oh, udang ni berapa sekilo? 60. Ui, 60 sekilo. Buah-buahan dan sayuran juga ada dijual di sini. Ni apa, jering? Kering. Ah, jering. Semua RM9. RM9. Ni jarang jumpa lah. Berapa sekilo 5 bali? Sekilo RM10. Kat sini buah dokong pun ada. Petai pun ada. Buah longan pun ada. Labu kira macam mana? Sekilo RM6. Cendawan satu plastik RM8.
Dek, nak tanya dek. Ni rebung? Oh, rebung. Oh, dah proses elok dah? Tak ada bau dah. Jambu lohan dari Kinchan. Grade A. Jambu lohan ni rangup dan sangat sedap. Kacang bendi sebungkus berapa? Ha? RM5. Ubi kentang kira macam mana? Satu beg RM5. Okey. Ini peria kan? Peria katak. Pahit sikit kan peria katak? Makan sihat lah. Nak sihat kena pahit sikit. Nak beli pucuk paku. Serai kat sini segar-segar. Beli satu ikat. Serai satu ikat RM2. Jom kita pergi ke Pantai Redang. Tapi sebelum tu kita singgah di jetty. Kita tengok ikan fresh kat situ. Kalau kena pada masanya dapat tengok ikan baru naik dari laut. Ha? Oh, parking saja. Tuan-tuan sampai sini. Oh, pagi naik ke berapa? Nanti 778. Sekilo 38. Oh, ni ikan kerapu ya? Berapa sekilo? Ini kerapu 38 kilo. Oh, besar 38. Ini kerapu merah. Kerapu merah. Merah 33. Ayam awak. Kerapu merah 33. Hitam. Merah. Ikan merah. Ketam sekilo 38. Okey, kita beli ketam kat sini. Ketam semua segar-segar, fresh. Jemput datang ke jetty Pantai Redang, Kinchan. Kerapu harimau fresh dari laut. Ikan sebelah. Tengok depan belakang dia. Oh, nipis je. Sebelah aja.
hitam kat sini. Siang ada telur lagi. Okey. Udang lipan. Wah, besar agak Dengan buang kulit udang lipan. Ni you buat apa? Goreng? Goreng. Oh, goreng. Tengah siang untuk goreng. Ikan kerapu harimau RM50 1 kilogram, Pak. Wah, besar betul ikan dia. Alang-alang sampai sekincan ni, jangan lupa ke Pantai Redang untuk bersantai.